Ya, 200 bacaan darah tinggi saya sampai doktor kata boleh kena minor stroke. Hanya berpunca daripada sakit lutut yang kronik. Jadi kawan saya kenalkan saya dengan Alora Pens. Saya pakai Alora Pens lebih kurang dalam sebulan lebih. Collagen Plus membawa sinar kepada lutut saya. Wow. Ya. Apabila saya pakai Alora Pens, saya punya sendi dah boleh ringan. Ya, saya dah boleh jalan. Tetapi saya masih rasa sengal dan mengilu. Bila saya dah memandu ataupun saya duduk, bila dia nak gerak tu, saya kena eja-eja sikit. Siapa yang sakit lutut mesti tahu apa yang saya rasa. Eja-eja sikit, nak jalan malu. Muka muda lagi. Jalan macam umur 60 tahun. Allah. Jadi saya ambil Collagen Plus sebab saya dah tak ada cara lain dah. Nak tunggu kurus, dah berapa tahun saya azam kurus, tak kurus-kurus. Jadi saya ambil Collagen Plus, saya ikut cakap abang saya, 2 pagi 2 malam. Sedap lah tu. Tak payah kena ubat. Jadi saya makan 2 kotak secara konsisten. Saya boleh berzumba. Saya boleh pergi brisk walk balik. Saya ikut kawan-kawan. Lepas tu saya boleh buat kerja harian dengan seperti biasa. Alhamdulillah hampir setahun saya menderita sakit lutut. Saya juga rasa macam sangat bersyukur sangat kenal dengan Collagen Plus. Sebab ini anak saya umur 17 tahun. Oh, ya kawan. Dia ada ADHD. Tapi dia seorang student yang agak cemerlang di sekolah. Tetapi dia tak suka pergi sekolah sebab malu. Kawan-kawan cakap, kenapa kulit kau ni menggerutu? Jadi saya tahu collagen ni bagus untuk kulit. Saya suruh dia cuba juga. Dia kata tak boleh lah ibu, pakai krim macam-macam pun tak boleh, tinggal pula minum Jadi gambar ini dia ambil pada awal Ramadan. Ya. Dan muka dia ini adalah minggu ketiga hari raya. Dia dah mencerita ni daripada form 1 sekarang dia form 5. Ini dia gambar ni dia memang pakai bedak tau. Tapi kalau boleh kita tengok, parut hitam dah mula memudar. Dia rawat bernanah tu dah tak tumbuh baru. Jadi sebab itu dia boleh nampak glowing bila pakai bedak tu kan. Kalau tak pakai bedak nampak bertepek-tepek, lagi buruk. Jadi sekarang dah rajin pergi sekolah. Agaknya dah ada kot. Kawan-kawan tengok-tengok dah rajin pergi sekolah. Jadi saya pun lega. Lutut dah tak sakit, anak rajin sekolah. Saya berterima kasih kepada BI kerana ada produk Collagen Plus. Hari ini siapa yang sakit lutut datang tadi kan? Cepat-cepatlah grab. Rugi kalau tak grab. Macam saya, tapi kan lepas ni kan, saya pun nak kurus dah. Saya tak nak sakit lutut lagi. Serik. Jadi saya akan konsisten ambil Collagen Plus. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama.